Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Erina Safia binti Hairi dan berusia 12 tahun. Saya merupakan anak didik sekolah kebangsaan Tawang yang terletak di Bacok, Kelantan. Kod sekolah saya ialah DBA 0029. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa lapang dengan membaca buku novel. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku novel yang pernah saya baca berjudul Semester Terakhir Untuk Kita. Novel ini dikaryakan oleh Aina Farihah dan diterbitkan oleh Imam Publication. Novel ini setebal 449 muka surat dan berharga RM32 di Semenanjung dan RM35 di Sabah dan Sarawak. Novel ini serat dengan kisah persahabatan. Novel ini mengisahkan tentang dua orang pelajar kolej yang berkawan baik dan berkenalan ketika perlawanan akhir badminton. Dari situlah perkenalan Akil dan Syed bermula. Tidak lama kemudian, persahabatan mereka pun diuji dengan salah faham yang menyebabkan persahabatan mereka retak sedikit demi sedikit. Mereka cuba untuk memperbaiki persahabatan mereka dengan acara badminton yang akan berlangsung tidak lama lagi. Namun, persahabatan mereka tidak dapat diselamatkan kerana dengan sifat angkuh masing-masing, persahabatan mereka hancur dengan begitu saja. Sehinggakan saya memutuskan untuk berhenti belajar dan meninggalkan kolej. Akil rasa amat kecewa dengan sifat angkuh dirinya sendiri kerana disebabkan sifat angkuhnya lah dia telah kehilangan seorang kawan baik. Jadi kesimpulannya, novel ini mengajar kita tentang memahami antara satu sama lain dan jangan menyimpan sifat angkuh dalam diri kita sendiri. Semestilah memahami antara satu sama lain. Jangan disebabkan salah faham, persahabatan kita hancur. Selain itu, kita juga haruslah membuang sifat angkuh dalam diri kita sendiri. Kerana sifat angkuh juga boleh membuat persahabatan kita hancur. Dengan begitu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.